Okay guys, hari ni ada parcel telah pun sampai. Biar nampak. Okay, so kita akan unboxing dia. Inilah dia. Yohe half carbon 102 SV. Ya, kita potong-potong dulu. Kita buang dulu semua plastik-plastik ni, supaya senang kita nak buka. Kotak ni telah kemek, telah dicampak-campak, nampak gayanya. Kotak ni telah berlaku satu kekemekan. Dikir percaya ada orang telah melemparkan kotak ni. Aduh. Okey. Kita buka apa kat dalam ni ya. POV macam pelik sikit kan, tapi tak apa. Kita buka bagi tengok dulu. Right. Okay. Nampaknya ada protection. Ada banyak juga protection. Okay. Ada protection juga. Semuanya protection. Dan inilah helmet dia. Right, kita ni keluar helmet. Ringan dia helmet ni, ringannya. Full carbon bang. Bukan full, half carbon. Sebab tang flip tu okay, since 1993. Okay, jom kita back to this angle lah. Okay, kita buka. Dan surprise. Aku surprise pakai aku suara pohon. Aduh, ini dia. Yohe. Yang ni carbon. Yang ni je bukan carbon. Yang lain semua adalah carbon. Alright. Tengok flip dia function tak? Yes. Flip function, ada lock. Boleh lock. Right. Ada visor function. Okay, cantik. So, kalau hampa nak mencari helmet carbon yang boleh flip, tentang flip ni adalah bukan carbon lah, dia half carbon. So kita unlock dulu, boleh turun. Okay. So dia punya ini, dia ikut sekali, flip up sekali. So bila kita flip dia akan flip up sekali. Ini design dia, Yohe. Material dalam dia memang lembut. Lembut memang lembut. Right. Tak boleh buka lagi ni, nampak. Okey. Buka untuk cuci atau apalah. Alright. Okey. Yohe 102 SV. 102 SV ya. Apa tengok kat bawah 102 SV. Yohe. Okay guys, beginilah keadaan dia. Buka visor, tutup. Right. Dan yang ni tutup. So yang ni kita nak buka. Mana dia? So yang ni, apa tengok dia punya ni, ngam-ngam cun-cun dekat dagu. Cantik lah. Dia lock kat sini. Sini dia tak rasa ketat. Dia rasa sedap lah. Right. Okay. Jom. Right, let's go. Narik best.